Saya difahamkan dulu, Syaril, memang dah ada satu penyelesaian sebab ahli parlimen kawasan ni, Datuk Seri Jogani, sebelum pilihan raya umum ke-14, dia minta supaya tunggu. Dia pun ada masalah dengan proposal daripada pemaju ni. Sejarah dia lah, antaranya membangkitkan soal latar belakang kewangan pemaju yang telah pun dikenal pasti untuk JV ni. Dan Datuk Jo minta supaya penduduk kawasan tersebut tunggu sehingga selepas PRU 14 dan dia nak UDA terlibat. UDA ni syarikat GLC yang mungkin boleh memberi satu pampasan dan terma yang lebih adil, dan juga UDA punya success story selepas ada satu projek yang dibangunkan oleh UDA di Kampung Baru yang telah pun berjaya. Jadi dia minta supaya UDA mengambil alih ataupun terlibat dalam pembangunan tersebut. Memang dah ada satu cadangan yang saya rasa lebih boleh diterima oleh penduduk dan juga pemilik kawasan-kawasan tersebut. UDA telah pun membangunkan legacy Kampung Baru project quite successfully. So that's what he wanted to do. So sekarang ni the problem is apa yang kerajaan patut buat sekarang. Kalau nak tunggu rayuan yang sekarang ni dibawa oleh mereka yang tak setuju kepada cadangan oleh pemaju, mungkin dia akan ambil masa bertahun-tahun dan dia tidak adil kepada 70%. Tetapi saya nampak sikap kerajaan yang hanya kata, okay, this is the law, dah ada perintah mahkamah, get out. Itu pun saya rasa tidak boleh diterima lah. As I said, ini melibatkan rumah orang. Dan saya tahu, akhirnya you have to decide one way or the other. Tetapi saya nampak sampai bila kita nak tunggu juga. By just saying that this is the law, we're going to enforce the law, saya rasa dia akan mengundang kemarahan yang sangat-sangat besar disebabkan underlying issue. Forced acquisition, pampasan yang tidak adil. So kena pergi balik kepada dua root cause ini ataupun punca asal. Saya nampak ada statement daripada Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO, minta supaya Datuk Jo menjadi seorang yang boleh negotiate. If dia berkeras, kerajaan berkeras juga, saya nampak Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Zaliha kata no, we are going to go ahead by hook or by crook. Polis pun kata kita akan kuat kuasa the letter of the law. Saya rasa I don't think that's the right way to do this.